Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini Power Grow. Ya, hari ini saya nak buat demonstrasi Power Grow yang ini tong 4 liter ya. 4 liter saya masukkan dalam tong hitam ini 300 liter. Tetapi saya masukkan 5 liter. Saya tambahkan 1 liter lagi lah daripada yang 4 liter ni, saya tambahkan 1 lagi. Baik. Ini dia punya campuran dia. Air tadahan hujan ya. Dia lebih baik air tadahan hujan. Dia akan bila 2 hari dia akan keruh macam inilah. Okey. Ini hari ini saya nak tunjukkan demonstrasi cara pembajaan semburan yang betul menggunakan mesin blower spray. Blower spray ni kemudahan dia mudah sikit. Jadi saya buatkan seperti corong macam ini, bagi dia keluar air agak laju sikit. Ya, saya akan buat semburan untuk 200 pokok ya. 300 liter air untuk 200 pokok bersamaan dengan 5 liter Power Grow. Okey, kita akan buat demonstrasi. Okey, cara semburan yang betul ya. Okey, buka air sikit. Okey. Okey, kalau pokok serendah ini blower boleh sampaikan ke atas pucuk dia ya. Keliling. Okey, basahkan di pangkal pokok. Okey, di celah-celah ini, di celah-celah pelepah ini kita akan masukkan air semburan tadi ya. Di celah-celah pokok ni kita akan masuk semburan. Okey, try senduk. Dekat sikit. Okey, dah. Okey, itu hanya untuk 1.5 liter air dah dicampurkan. Okey, pos pokok yang seterusnya. Okey, yang ni dia agak tinggi. Okey, buat semburan di bahagian bawah dahulu. Atas. Keliling ya. Keliling. Okey. Di celah-celah pokok, di celah-celah pelepah. Okey, alhamdulillah. Setakat mana sampai ya? Di atas tu setakat mana sampai. Okey, setahun yang lalu saya telah menggunakan baja organik ni. Dia ada satu bau yang agak unik, tetapi kita boleh tahan lah, tak ada masalah. Dan baja organik ni, dia boleh mencegah daripada kulat. Okey, kulat, serangan-serangan musuh seperti tikus. Ya, dia memang cukup tidak mau baunya Power Grow. Itu cerita dia. Ini kelebihan. Ya, tengok pokok, tengok buah ya. Okey, sekejap, tengok buah ya. Ini buah ya, dia dikeliling. Buah keliling ni standby belakang ni. Ni standby belakang. Okey, dan ini pun standby. Maknanya dengan menggunakan kaedah Power Grow 2 pusingan untuk setahun dan 2 pusingan baja kimia NPK, buah dia saya ni tidak pernah putus. Dan sejarah Felda Triang 1, saya tahun ini catatan yang dalam rekod boleh masuk Guinness lah, Guinness Book Felda Triang 1. Saya buah paling tertinggi di antara penoka-penoka yang lain. Penoka-penoka yang lain ya. Okey. Ini buah menunggu belakang ni. Buah menunggu. Cantik. Buah menunggu cantik keliling. Ya. Saya usaha sendiri. Saya buat dulu 5 ekar. Selang 5 setahun saya buat 5 ekar. Tanam lagi 5 ekar macam tu. Jadi saya gunakan Power Grow setahun lebih yang lalu. Jadi hasilnya saya dapat lah. Hasilnya saya dapat. Bulan 5 ni saja saya dapat 1671 tan. Dengan harga 966 baru-baru ni.
Bersih cantik juga lah, 6,000 lebih. Ya. Saya menggunakan kaedah 10 ekar kali dengan 4 botol untuk 10 ekar. Ini saya buatlah seterusnya. Buah biasa menunggu. Kita tengok. Buah cantik. Okey, buah spare ni. Ya. Ni ya. Buah sentiasa menunggu. Boleh katakan majoriti pokok sawit saya berbuah dan sentiasa menunggu sahaja. Ini potensi Power Grow satu baju organik tanpa tinja ataupun najis ya. Tanpa tinja ataupun najis. Baik untuk pokok kelapa sawit dan semua jenis tanaman. Saya dah cuba untuk sawit, jadi saya beranilah mempromosi. Saya mengguna setahun yang lalu. Tahun ini 2021 bulan 5 baru saya buat offer kepada kawan-kawan, rakan-rakan seperjuangan petani-petani. Saya membuat demonstrasi ini bertujuan untuk memberitahu dan memaklumkan cara untuk membuat dengan yang betul, kaedah yang betul, apa hasil yang saya dapat. Bayangkan bulan 1 saya dapat 2021 saya dapat 9 tan setengah. Bulan 2 2021 saya dapat 10 tan 8. Bulan 3 saya dapat 11 tan 8. Bulan 4 saya dapat 13.8 ya. Bulan 5 melonjak teratas sekali 16.71. Alhamdulillah, alhamdulillah. Inilah keadaan semasa. Memang anak saya ni pun bukan buat demonstrasi saja. Saya nak siapkan lebih kurang 200 pokok. Kebetulan pula saya buat live sikitlah untuk semua rakan-rakan yang ingin menontonnya dan ingin mendapatkan Power Grow daripada saya, ejen daripada Sayuti ejen. Boleh dapatkan daripada saya dengan nombor talian 011 3531 0225. Sayuti ya, boleh dapatkan. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Jadi selamat mencuba dengan Power Grow. Semoga ladang anda terhasil dengan banyaknya, dengan jayanya. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Dan dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.